Kalau kita tengok sirah bagaimana Rasulullah hidup dengan sahabat, di situ Allah rakamkan kehidupan terbaik umat manusia. Kerana Rasulullah itu Rasul terbaik, Presiden, Nabi dan Rasul, Presiden jin dan manusia. Apa kehidupan dia? Kita menelusuri sirah secara dekat, saya mendapati setiap tindak tanduk Rasulullah, Nabi ajak buat kerana Allah. Yang kedua ialah Nabi ajak untuk mengutamakan akhirat. Nabi keluar daripada tandas, ghufranak, alhamdulillah alladhi adhaba anil adha wa afani. Nabi nak tidur, Nabi bangun tidur, Nabi keluar rumah, Nabi masuk pasar, Nabi masuk rumah, kesemuanya akhirat. Kenapa wahai pesuruh Allah? Nabi nak bagi tahu, dunia kamu akan pegang, cemerlang, kuasai dunia apabila seluruh kehidupan kamu utamakan akhirat. Sebab tu yang mentadbir dunia satu ketika dulu orang Islam. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, Nabi keluar sendiri menentang Rom, kuasa terbesar dunia nombor satu waktu tu. Bukan bermaksud Nabi tinggal dunia dan Nabi jadi yang terakhir, bukan. Sebanyak mana kamu mendahulukan akhirat, sebesar apa kamu mendahulukan akhirat, sebesar itulah kejayaan kamu di dunia yang Allah akan tentukan. Itu yang Nabi ajak. Ubah cara berfikir umat ini, utamakan akhirat. Allah akan meluas, melebarkan jalan hidup kamu di dunia. Untuk nak jadi the best version of yourself, utamakan akhirat. Mesti. Bila kamu tanam padi, naik tak lalang sikit-sikit tepi tu? Naik. Itulah dunia. Tapi kalau kamu tanam lalang, berapa padi naik? Tak naik ya? Takkan walau sebutir padi. Kamu kejar dunia, kamu takkan dapat sebutir pun akhirat. Tapi kamu kejar akhirat, Allah tanam juga lalang tepi tu, mesti naik. Banyaknya padi, lalang dapat juga.